Sejak 1971, perjalanan Perkeso dalam mengurus faedah bermula secara manual, angka demi angka, fail demi fail, penuh dedikasi. Tahun 1974, Microfiche menjadi pusat simpanan rekod caruman, inovasi pada zamannya. Bermula 1977 hingga 1983, Perkeso memperkenalkan dan menambah baik sistem Unisys untuk mendaftar dan mengemaskini data caruman majikan dan bekerja, serta pengiraan faedah Perkeso semoga lebih teratur dan sistematik. 1996, buat pertama kali bayaran faedah dikira sepenuhnya menggunakan sistem sikap bagi mempercepatkan proses tuntutan faedah. Selepas lebih 42 tahun dengan Unisys, tahun 2025 menyaksikan langkah besar Perkeso. Pengiraan, semakan semula dan bayaran bulanan berpindah kepada sistem baharu BNP berasaskan teknologi web. Unisys telah menjadi tulang belakang pengurusan faedah Perkeso, memastikan pembayaran tepat kepada hampir 1 juta penerima. Kini dengan BNP, proses akan lebih efisien, telus dan mesra pengguna demi kesejahteraan rakyat Malaysia.